Kita langgar saling langgar. Jom. Jauh. Ini rumah perak. Rumah perak Rumah nama. perak ni rumah klasik, rumah zaman dulu. Yang 2 biji belakang tu rumah yang dalam iklan TV, Rempah Adabi. Cucuk Oh, Adabi. sinilah dia buatnya. Dulu tempat ni adalah zoo, macam mini zoo lah. Mana ada kandang, mana ada sangkar, semua dulu ada haiwan. Tapi haiwan semua yang ada dalam ni diorang dah pindah dekat Petain Zoo, dekat seberang, dekat parking kereta tadi. Oh, perasan. Sebab dalam ni masih baru lagi dibuka selama setahun sebulan. Oh, baru Sebelum ni sangat. tutup sebabkan kes Covid 2 tahun lebih tempat ni ditutup. Oh, So dalam ni dia tengah proses renovation balik lah, tengah baik pulih. Dan kata kalau dah siap nanti diorang akan masukkan balik semula haiwan-haiwan tersebut. Oh. Macam ni belah sana tu gua yang signboard warna merah tu. Oh. Tu ada 3 gua lah, iaitu gua Mulut Katak, gua Tengkorak dan juga gua Telaga Sohom. Gua dulu tu boleh masuk. Cuma sekarang kita tak digalakkan lah sebab dia berisiko tinggi sikit. Satu dia tak ada guide. Satu lagi dia nak masuk tu dia kena merangkak dulu dalam beberapa meter baru boleh diri stabil. Tambah lagi dah tempat ni dah 2 tahun lebih tutup, kita pun tak tahu apa risiko bahaya yang ada dalam tu lah. Kat belah kanan kita ni Menara Tinjau. Kalau Menara Tinjau ni kalau dekat laut kita panggil dia rumah api. Kalau kita naik atas kita akan nampak sekeliling. Tapi yang kita nampak kiri kanan penuh dengan monyet. Dia dah jadi pot dia dah. Dia dah conquer dah. Dah conquer. Tak boleh buat apa dah. Okey, haiwan yang ada tinggal kat sini hanyalah 1 ekor sahaja, iaitu landak. Hai. Ui. Very good. Besar. Landak ni kan tidak ada 2 ekor, habis ekor dah mati. Yang mati tu betina lah, ni jantan. Ni pun dah tua dah, umur dia pun dah 20 tahun lebih. Dan juga hayat dia hampir 30 tahun macam tu lah. Tak boleh. Abang tu nampak tak? Abang tu nampak tak? Belah kiri kita ni pula adalah tapak perkemahan dalam ni. Dia boleh muat kemah dalam tu, boleh muat 40 hingga 60 kemah lah.
Besar juga kan. Kalau surau toilet pun ada. Dia memang besar dalam tu. Cuma sekarang ni dah jadi hutan banyak smart samut. Dia tak buka pada, tak open pada tak public open dah. Sebelum Covid dulu okey lah, memang open. Tapi dah Covid dah lama sangat. Budak-budak sekolah jangan buat program. Bukan. Stesen 1 tu dah clear, dah tak ada balang kau ke stesen 2. Kau naik dengan abang nanti. Ada 2 stesen 2. So stesen 1 tu Aisyah Komentari kosong. Sebab dekat situ akan ada 10 orang nanti. 10 orang tu pun akan tunggu trik abang juga. Sebab tram besar. Mari kreasi. Banyak dah mall. Tak jadi tak apa. So dekat Aisyah tu kosong. So relax dulu. Pak iklan jual sebut kari. Kalau ke depan tu ni plastik. Jangan open string. Sos Korea pun ada beli juga. Boleh. Oh, jauh jadi. Kalau tak nak juga. Mami ingat dah habis tu balik dia. Cik Mon banyak. Surau dia. Di taman dinosaur pun tengok tinggal kepala je lah. Badan dah tak ada. Tinggal rangka je. Dia kepala. Kepala dinosaur. Ini ada dalam editing ah. Baiman, masuk kan? Masuk. Boleh tolong update untuk tram tak? Hauli update. Ni juga ramai orang. Boleh buat? Dia jalan kaki. Tolong update dekat yang abang tu update tu Hauli. Tak boleh. Tak pegang apa? Saya tak update lagi tak apa-apa. Banyaknya boleh. Okey, sampai kita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, bye.